Alah, ya jangok nak galah ke mana? Nak galah ke mana ya jangok pergi rumah ni? Dah malam ke biar ya dah nak pergi buka puasa dengan saing-saing. Oh, nak pergi buka puasa lebih pada nak pergi akad nikah ni yang sesek baju Melayu. Oh, panas-panas ni ya. Dah moga saing-saing kata suruh tema gini belaka pakai haji Melayu. Oh, loh. Apa moga setahun sekali tu kan buka puasa dah mari kita pergi buka puasa. Sek kita dah. Tu baru pukul 3 mu nak pergi buka puasa apanya? Orang nak pergi buka puasa pukul 6 baru pergi. Oh lah awal temu nak galah ke mana yang dulunya? Tak ada nak siap awal-awal lagi. Awal-awal tak jeng. Kalau pergi pun aku sibuk dengan orang klik nak kerja tak ada. Alah, mugi pukul 5 lah. Betul lah aku siap dah juga. Ni bawa aku pergi kedai isi mata. Tidak jauh situ mo ya. Kedai dia? Kedai isi Kedai ECU? Ha. Kedai dia? Alah, ya jual ni lah. Kelengkap pe rumah murah-murah lah kedai tu nya. Orang kata barang-barang plastik gapa aku pun nak cari beseng. Rumah tak ada beseng gaponya. Oh, buat tisu ke gapo. Barang-barang dalam rumah lah. Oh, kalau pergi kedai ECO tu ya ada serba mak niko. Kedai baru ke? Lama dah kedai tu nya. Lama dah. Tu lo bawa aku terjauh apa minit ya pada rumah kita nya. Dan ni pukul 3 lebih lagi masuk kedai tu pukul berapa nak pergi aku? Alah, aku masuk meta jadilah. Mu mari atas aku pula rumah pukul 5:30 gapo gak. Nyodelah bomu nak gebuk kat puasa kedai tu bukan jauh mana pun mungkin dengan motor lah. Dia motor tak apa, jeng-jeng. Pergi selalu ni? Oh, dah mari lalu. Kedai ECU tak je dengar pula kedai ECU. Tak apalah, aku tunjuk lah. Aku tunjuk kamu. Tak kenal kedai tak apa. Lama dah? Oh, kedai lama dah. Dah lagi? Oh, dah mari. Metah sudah? Oh, dah tengok dah metah ko lama ko. Dah ni kedai Waria bukan kedai ECU ni. Lah, kedai ECO lah. You tak tengok tu you tulis ECO Shop Malaysia. Kedai ECO lah ni. Tak cara lah mu nak panggil kedai dua ria kau mu nak panggil kedai Gaplia pun. Dah kalau mu nak mari sini tak ada baik mu ayat lalu nak mari kedai dua ria tak ada. Aku nak pakai sosek lagu ni dah aku tukar dulu. Oh, gak apa ya tak ada salah nak masuk dalam kedai ECO tu nak pakai lagu ni. Baik aku tukar dulu saat ni. Oh, lo tak nak jadi ya dia munggu siap dah nak tunggu mu tukar dulu gak jadi kau lambat pulak lah nya. Oh, lo lah. Kata nak suruh aku masuk meta je. Oh, mu tukar baju pulak gak cukup lambat pulak nak boleh kau masuk. Kamu pulak lagi masuk dalam ni. Oh, lo aku nak cari benda apa penting je nya. Bukannya nak leret pun dalam tu. Lama dah aku tak marinya. Oh, lo poso-poso ni nak guna lah. Oh, white tissue lah apalah nak lap meja tu payahnya tak ada dah habis dah. Dah mungkin aku tunggu dia kata lah mata sudah lah. Wah, lumayan lagi tu keduanya tak aku sore. Oh, lepas nak dia ambil barang aku lah pukul besar payah. Mata sudah lah lewat aku nak buka puasa pula ni pukul 3 lebih dah ni. Nya baru pukul 3 lebih. Oh, lo nya kalau aku buka puasa tu nya. Oh, lo. Aku lewat dah ni nak pergi. Oh, lo orang royak semeta. Oh, lo pukul berapa dah ni? 5 lebih nak kena dah. Lewat dah 5:30 dah ni. Nak pergi buka masa mana? Dah lewat dah suruh gigi lah nyumpuk kat pasar rumah lah nya. Oh, dah aku masuk banyak bawa saji sampai nak habis. Dah malam kata suruh pergi, kata tak sempat masuk. Malam muka aku serah malah kata pergi dah nak pergi buka puasa. Gak dengan saing dah muka aku rajin dah masuk. Gak ada bawa saji tu pakai tu lah nya. Allah, banyak tu nya sampai nak makan. Oh, aloh. Ada lagi lah buka puasa di rumah ya.